Bereh ni pula jenis kumis sesemua babi. Jadi kalau temu nyakit leluh dengan semua babi cepat mampu. Pendek umur. Sebab tu UMNO tak ambil perkara ni. Tak. Tidak jolo ya apa kata. Bahasa jenis gila tahluk. UMNO pun cerdik nak ambil buat bergapo. Tapi macam apa kata suka juga kita bila ada dia. Puas kalau tak ada dia ni. Supaya kita pergi pelawahong lah di rumah. Tak, pelawahong ni bagai uduh bukan comel. Tapi ilai puas bila kita balik senyap sore duk tengok dia nak suka pula kita tengok. Kau bekak dahi kau sedap tengok pelawahong. Tidak gitu Jadi bereh ni barat pelawahong ya. Nak kata comel tak comel, wak men ni. Wak men ni. Oh, wak men ni. Galau ni kau bekak dahi tu nampak kau terik dahi ni. Belagu habis dengan segala orang. Allah, tapi TV pun tak ada gambar lain kena waktu tubik. Kalau cari gak gambar lain Amro kau, Datuk Kamarudin kau, kelas sikit nampak tak? Hai, tinggal lu bereh nyanyo ke dia jangan buat berat kan. Tak bangun nyanyo ke dia. Baik, kita balik pada cerita masjid. Jadi kita masjid ni pun hak tok guru duk berjelas tu lagu tu. Bukan soal anak kadah dengan sultan dengan gapo, tok guru tak sepuk pun hak masalah perintah tu aku tu. Tapi sok khabar ni pandai dia main. Hak ni lah ambo sebut semua sok khabar ni pandai main. Orang sok khabar marah kamu. Dia kata sikit-sikit datuk ni kata ke sok khabar memang sungguh. Wartawan itu betul lah dia tulis betul. Wartawan kita tahu. Hak kita royak tu itulah dia tulis tapi nu editor di Kuala Lumpur tu. Editor yang kita panggil dulu penyunting. Ketua pengarah dia hak ni hak kenak ni buh tajuk pelik-pelik. Pusing bagi hak orang kecek. Hak tu jadi masalah. Tak ada pasal-pasal nak pergi pelaga. Pasal apa? Pasal tak ada arah nak cari gapo dia tak kena tok guru ni. 20 tahun dah jadi Menteri Besar Kelantan tak jumpa barang. Tak jumpa barang. Tak tahu nak buat mana, nak cari gapo tak kena. Jadi tak boleh selih sikit. Selih sikit kat pelaga. Pelaga ngagon tu, pelaga ngagon ni. Hak geger SPRN tak selesai lagi. Sebab tu baru ni amba jumpa orang Cina Kuala Lumpur. Dia kata nyanyo kau UMNO dia kata. Orang Cina. Dia ni bukan orang PAH. Dia MCA. Dia kata nyanyo kau UMNO. 20 tahun Tok Guru ni Aziz jadi Menteri Besar Kelantan. UMNO tak jumpa nak cari salah Tok Guru. Temu hak cerita nak pergi Mekah. Hak orang nak tajam 90,000. Baru geger dia kata. Gak kalau kau sebut itu ya dalam masa 20 tahun jadi Menteri Besar. Nyanyo lah. Nyanyo. Kalau Tok Guru ni bahasa nak cari kepentingan dia kata nak cari seni. 20 tahun ni boleh terhewat duit dia. Boleh terhewat duit. Pas masalah tajuk nak pergi Mekah nak gapo. Orang UMNO sendiri setara mana? Orang UMNO sendiri setara mana? Toke tu tajuk, toke ni tajuk di luar negara beli barang gapo. Pemimpin UMNO beli barang orang beli lagi tiket kapal terbang orang bayar. Pas masalah rasuah UMNO lah bapak rasuah di Malaysia ni. Kalau pergi biar raya Hulu Selangor kak, amba royak ke sok khabar tak tubik dalam awan ni pun ni. Amba kata minta SPRN siasat ni. Datuk Seri Najib Perdana Menteri Malaysia pergi janji di Hulu Selangor. Kalau benar Barisan Nasional, kita akan duit 3 juta kepada sekolah Cina. Kita akan batu sekolah Tamil. Kita akan buat gotu buat go ni dengan syarat Barisan Nasional benar. Gapo dia benda ni kalau tidak rasuah? Gapo dia benda ni kalau tidak rasuah? Ambo cabar SPRM belek akta rasuah tu betul ke tak hamba kata ni? Bapa tak kata gapo satu, bapa tak siasat. Kalau nak tolong sekolah-sekolah Cina, nak tolong sungguh rakyat, apa duk kait dengan syarat barisan ni? Mu nak bui duit, bui lah. Muka KJM, mu ada piti. Nak 3 juta ke 5 juta bui. Bapa mesti letak syarat. Kalau benar barisan Hulu Selangor, baru bui piti. Bagi tu besok khabar, bagi dah piti ke Cina, 3 juta ke sekolah Cina. Gapa dia ke tidak rasuah ni? Tu bagi dia.
Jadi kalau nak main sungguh hal rasuah ni, pemimpin UMNO dulu kena siasat. Tu boleh tubik lagi cerita beli kapal terbang, beli kapal selam lagi tu. Banyak mana PT masuk dalam akaun Razak Baginda. 100 juta euro katanya masuk dalam akaun bini Razak Baginda. Bini Razak Baginda ni siapa? Hubungnya dia dengan Datuk Najib setara mana? Ni bagai-bagai tuan-tuan nak sebut. Sebab tu hamba duka cerita kadang-kadang dengan SPRM bila benda berkait dengan Abu Bakar petai lagi. Orang tak ripuk, buka faedah, apa pasal ada sak khabar dia kata. Kalau berkait dengan pemimpin UMNO tu, ripuk pun tak ada apa satu. Bertahu-tahu ripuk, Izzain Muhammad Nur berapa kali ripuk dah. Gapo dia tidak ambil. Akhir siapa kawan tu puas, masuk UMNO. Puas doa, dah cakap ripuk dah. Dia puas pergi riput tak jalan. Royak ada berkotak-kotak ni. Rahsia pemimpin UMNO berkotak-kotak. Pakai ni tak buka kotak. Gapo dia bagi silap-silap baju bandar pun tak tahu dalam kotak. Akhir masuk UMNO boleh sinatur Oh, rupa selama kini duk menyalok tu nak goni rupanya. Ni nak oyak keadaan kita di Malaysia. Jadi kalau nak jalan undang-undang sungguh tak ada masalah ikut peraturan. Orang putih kata be professional. Jadilah profesional. Buat molek benda tu. Kalau rasuah, biar jalan berlaku. Pemimpin UMNO baik, pemimpin PAH baik. Orang ramai biar kena berlaku. Hukum ni biar serupa. Baru orang nampak keadilan. Sebab orang jahat kita pun tak siap dalam PAH. Kita siap ada orang jahat. Bukan kata kerana dia duduk dalam PAH, dia boleh buat jahat. Tak, kita bukan supaya UMNO. Kalau ada orang PAH buat benda tak molek, benda bercanggah dengan undang-undang, ambil tindakan. Tak ada masalah. Apa sebab tu bila kita Fela kata kita WPT 4 juta ke dia, hamba oyak ke dia dedah lah. Hamba oyak ke dia. Wartawan tanya hamba, dedah. Oyak ke kita Fela, waktu bik nama, siapa dia WPT ke dia? Orang PAH mana hak kaya? Sebab setahu kita orang PAH dia sesok belakang. Nak buat apa-apa kita kutip derma, nak pilih ayah kutip derma, nak buat balasah kutip derma. Mari mana WPT 4 juta kalau sungguh, dedah lah. Kita pun nak tahu. Tu benarnya. Wartawan tanya, apa jawab gitu ya? Hamba pun nak tahu. Sebab dia kata, kita PAH bayar 4 juta, kita operasi gerak sarah. Tak lagi bicar. Hamba setakat hamba duduk dalam pimpinan PAH Kelantan ni, tak ada bicar bagi lagu tu. Kalau setakat hamba ingat, daripada tahun 2004, hamba duduk sampailah hari ni, kita tak pernah bicar bagi tu. Tak ada keputusan pun. Nak buat operasi gerak sarah, siapa tu duit 4 juta, nak berjatuh dolar Badawi ni tak pada perabi PT muka hak letih dah. Tak ada pasal kita pergi perabi PT 4 juta. Apa sebab dolar Badawi letih, sebab tu mesyuarat je negara. Pak UMNO sendiri sama-sama dia duk nak berjatuh dia. Kalau kita tak jatuh pun jatuh dolar ni. Sebab nak suruh dolar jatuh ni bukan PAH, pemimpin UMNO sendiri. Orang UMNO sendiri hak tidak sabar, hak nak naik cepat, hak takut dengan masa depan, hak ni hak duk jatuh dolarnya. Bukan kerana kita. Tu benda dia. Ni Najib lah ni. Sama UMNO juga ada gaji dia ni. Nanti tengok lah, tak percaya. Nanti tengok. Sama-sama UMNO lah ni. Sebab UMNO ni, lah supaya hamba duk kata sama, supaya daging. UMNO ni supaya daging. Kerja dia makan patut. Tak ada makan ni patut pun gugu. Lah ketu UMNO ni. Tanya ada makan ni, pupak patut. Patut makan ni. Habis makan ni, dia hitam pengugu. Kalau lekat-lekat sikit-sikit, tu papa dia patut. Lagu tu UMNO ni. Jadi pelik apanya. Tak nanti kita jatuh UMNO. Tambah-tambah lah ni UMNO ni tunggu saat mati ya. Amba sebut dah. Mula belum pilihan 2008 lagi. Amba kita pun 10 tahun yang UMNO di Malaysia. Lepas 10 tahun ni kita boleh buat serabai, ngatik dah UMNO ni. Kita boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni no ayat. Sebab apa? Sebab zaman tak ada. UMNO ni tak ada zaman dah. Mahathir ni zaman kemuncak UMNO. Tapi zaman Mahathir ni pun UMNO tak jatuh zaman Mahathir. Dia bermula kejatuhan UMNO zaman Mahathir. Kesilapan Mahathir yang paling besar di segi politik ialah bila dia pecat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni kesilapan politik yang paling besar. Orang putih kata politika blunder.